dapat dia dapat titik umur dia 2 tahun. 2 tahun. So masa tu ada dulu tu dah macam terbalik. Saya tak tahu baca PhD mana sampai. And then I ambil masa for myself to study apa itu ADHD. I nak kena tahu sebelum I nak change my doctor lah, saya nak ajar I punya doctor. So I stayed on time about 6 or 7 months. Dan masa tu dia mula 3 tahun. So dari 3 tahun sekarang dia 11 tahun. I jadi cikgu, I jadi punya kawan, I jadi punya mother. Everything I only want for her. So I train her from the first day dari 3 tahun itu sampai sekarang. Apa yang I patut nak tukar, I tukar semua. Mereka independent, okay, dia boleh belajar dari segi uruskan diri dia, everything. Okay, so bila I dapat tahu leadership itu, ada satu hari, ada the father open orders for free. Saya pergi ke dia, tak simpan. So Zoe told me, try Shito. So Zoe datanglah dengan 8+1 Shito. So dia datang, dia jumpa dengan father. So kasihlah Shito dengan father. Dan I punya father pula, kan Shito dia dah sakit dari ADHD, dah dia tu macam terlalu tak boleh nak control sampai. Ambil satu kotak tu, kasih dekat dia, tanpa pengetahuan I. So dia pun mula makan Shito dari bulan 8 tahun lepas. So bila dia start makan Shito tu, bulan 9, akhir bulan 9, pertengahan bulan 10 tu, I perhatikan I tak bawa dia pergi klinik. Sebab before dia makan Shito ni, every month I kena bawa dia pergi jumpa doktor. Sebab ada flu lah, virus lah, demam lah, cough lah, macam-macam tu. I kena bawa dia pergi jumpa every month. After Shito ni, the first I nampak pada perubahan diri dia, tak jumpa doktor. Benda-benda ni semua dah tak ada dekat dia. Dia bertambah sihat. Okay. And then, okay, I tengok okay, ada perubahan dekat diri dia. Then, the next peperiksaan hujung tahun lepas, dia dapat academic top in the school. Dia ada sekolah PPKI. Okay, dia orang punya exam rating dia selalu TP6. Okay, tahun lepas dia dapat TP5. Okay, TP5. So dia boleh fokus belajar. And then pembelajaran dia dari kecil memang tak ada masalah langsung. Memang dari kecil tak ada masalah. Pembelajaran she's okay. Cuma dia punya behavior lah. Budak lelaki pun boleh kalah. Budak lelaki pun betul juga. Budak lelaki pun boleh kalah. Dia boleh panjat dia boleh panjat wall macam Spiderman. Yes. Dia boleh panjat wall Spiderman macam Spiderman. So I tu macam So I tu macam sometimes shock tau. I kan macam ada gangguan.